Pertemuan Muhyiddin Samsuri cetus spekulasi PN. Sanusi, prestasi lebih penting had PM. RUU pembaharuan bandar dibentang Januari. KKM sasar haram vape terbuka. Panglima Darat rayu anggota bertenang. Dan Cikgu Bat dakwa diugut ditawar jutaan. Satu pertemuan antara bekas pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mencetuskan spekulasi mengenai kepimpinan baharu gabungan itu. Menurut laporan berita harian, pertemuan tersebut disahkan oleh Setiausaha Politik kepada Presiden PAS, Muhammad Syahir Che Sulaiman, yang memaklumkan ia dibuat atas mandat Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Beliau menjelaskan pertemuan itu bersifat santai dan diadakan selepas Muhyiddin pulang dari luar negara, namun tidak mengesahkan sama ada ia berkait dengan pencalonan Ahmad Samsuri sebagai pengerusi PN. Sebelum ini, PAS mengesahkan akan menerajui PN susulan peletakan jawatan Muhyiddin dengan dua nama disebut sebagai calon utama, iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Ahmad Samsuri selain Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Maknor berpandangan isu sebenar dalam cadangan mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri bukan berkaitan masa, sebaliknya bergantung kepada prestasi kepimpinan. Memetik laporan Sinar Harian, beliau berkata, seorang Perdana Menteri wajar kekal selagi menunjukkan prestasi baik, manakala pemimpin gagal tidak perlu menunggu tamat penggal untuk digantikan. Kenyataan itu dibuat susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai cadangan rang undang-undang RUU menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada maksimum 10 tahun. Sanusi turut menyatakan had penggal boleh merugikan negara sekiranya pemimpin muda yang cemerlang tidak dapat diteruskan kepimpinannya hanya disebabkan kekangan peraturan tersebut. Rang Undang-Undang Pembaharuan Semula Bandar RUU PSB dijangka dibentangkan pada sidang parlimen bermula 19 Januari ini bagi menangani isu bangunan usang dan kawasan daif. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kormeng memaklumkan kementeriannya bersedia sepenuhnya tertakluk kepada penjadualan dan aturan mesyuarat parlimen yang ditetapkan Jabatan Perdana Menteri. RUU tersebut bertujuan menyediakan kerangka perundangan baharu termasuk perubahan terhadap ambang persetujuan pemilik bagi memudahkan pembangunan semula kawasan bandar tertentu. Walaupun dilihat sebagai langkah pembaharuan yang dinanti, cadangan itu turut menerima kritikan dan kebimbangan berkaitan hak milik, pampasan adil serta risiko penyingkiran komuniti berpendapatan rendah. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyasarkan pengharaman vape jenis sistem terbuka sebagai langkah awal membanteras penyalahgunaan produk itu bermula tahun ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penguatkuasaan penuh Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 akan dilaksanakan tanpa kompromi demi melindungi kesihatan awam. Beliau menjelaskan vape sistem terbuka dikenal pasti mudah disalahgunakan dengan campuran bahan terlarang dan dadah sintetik sekaligus meningkatkan risiko penyakit serius. Cadangan pengharaman tersebut akan dibentangkan ke Kabinet dalam masa terdekat, manakala inisiatif rakan KKM dijangka dilancarkan pada suku pertama 2026 bermula di Hospital Cyberjaya. Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Azhan Mat Osman meminta seluruh warga Tentera Darat Malaysia TDM supaya kekal tenang dan tidak terpengaruh dengan isu terpencil yang boleh menjejaskan keharmonian pasukan. Beliau menegaskan keadaan keselamatan negara masih terkawal dan insiden yang berlaku tidak mewakili situasi keseluruhan pasukan keselamatan. Azhan berkata demikian selepas menerima pemakaian pangkat dalam Majlis Kawalan Kehormat Utama di Wisma Pertahanan yang disempurnakan oleh Menteri Pertahanan. Sebagai Panglima Tentera Darat yang baru, beliau memaklumkan fokus kepimpinannya tertumpu kepada kesiapsiagaan dan pelaksanaan Angkatan Masa Hadapan 2030 bagi memperkukuh pertahanan negara. Aktivis pembela tanah air PETA Badrul Hisham Shahrin mendakwa berdepan ugutan serta tawaran wang berjumlah jutaan ringgit susulan pendedahannya berkaitan dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Beliau bagaimanapun menegaskan tekanan tersebut tidak menggoyahkan pendiriannya kerana perjuangan itu dianggap amanah dan sumpah peribadi kepada arwah bapanya. Badrul Hisham menjelaskan pendedahan yang dibuat bertujuan membela kebajikan anggota bawahan dan veteran ATM yang didakwanya hidup dalam kesempitan. Menurutnya,
beliau akan terus bersuara dan melindungi identiti sumber maklumat demi menjaga integriti institusi pertahanan dan keadilan kepada anggota tentera.